untuk wanita kuat yang berjalan sendirian. Berasa cukup dengan apa yang kamu miliki. Ucapkanlah Alhamdulillah tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Berjalanlah sendiri jika perlu. Ketahuilah bahawa Allah hanya akan memberi dan menyediakan kepada mereka yang telah dibentuk dengan kekuatan, kesabaran dan akhlak. Jangan risau dan jangan marah apabila ada yang merendahkanmu. Mereka tidak mampu memahami bagaimana kamu mampu bangkit walaupun melalui begitu banyak cabaran. Ada yang cuba menjadi versi lebih baik daripadamu. Ada yang cuba meniru apa yang kamu miliki. Namun, mereka tetap tidak akan memiliki apa yang Allah telah tetapkan untukmu. Dan apabila mereka cuba mempengaruhi orang lain terhadapmu, ingatlah, walaupun kamu berdiri tanpa sesiapa di belakangmu, kamu tidak pernah sendirian. Kerana kamu ada Allah, sekuat-kuat kekuatan yang ada. Kuatkanlah, Allah adalah kekuatanmu. Surah Al-Syar 94 ayat 5 hingga 6. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah mengulangi janji ini kerana kemudahan tidak selalu kelihatan. Kadang-kadang ia hadir sebagai kekuatan dalaman, ketabahan hati dan keberanian untuk terus melangkah walaupun terpaksa berjalan sendirian. Whisper by Nuri.